Seorang pengurus tapak dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban hari ini atas pertuduhan mencederakan seorang lelaki dengan menggunakan parang dalam kejadian pada 14 April lalu. Tertuduh R. Suresh Khanna, 47 tahun, tidak mengaku bersalah apabila pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datin Surita Budin. Berdasarkan kertas pertuduhan, Suresh didakwa menyebabkan kecederaan parah kepada B. Nagarajah, 40 tahun, dengan menggunakan parang di tingkat 1 kedai alat telekomunikasi 101 Gadget Seremban Gateway pada jam 8.10 malam 14 April lalu. Perbuatan itu didakwa melanggar Seksyen 326 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda atau sebatan jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Nur Ziha Asmoni memohon mahkamah agar tidak menawarkan sebarang jaminan memandangkan kes itu melibatkan kecederaan serius yang boleh mencetuskan ketakutan dalam kalangan keluarga mangsa. Mahkamah membenarkan jaminan RM15,000 dengan seorang penjamin dengan syarat tertuduh tidak mengganggu saksi dan mangsa serta perlu melaporkan diri di Balai Polis setiap bulan.